Apa sebenarnya yang majikan nak dari fresh graduate ni? What more do you want? Saya rasa banyak polemik yang berlega di kalangan orang atas, tidak banyak yang menyentuh cabaran seharian yang dihadapi terutamanya Gen Z yang di bawah umur 28 tahun ini. Kita akan selalu dengar pembangkang memainkan isu kos sara hidup. Tiada siapa yang menafikan bahawa kos sara hidup adalah isu nombor satu Malaysia, malah di seluruh dunia pun. Tetapi selain kos sara hidup, bagi Gen Z, cabaran yang paling besar ialah mendapatkan pekerjaan yang boleh bagi ruang untuk membina kerjaya di masa hadapan. Dengan prospek kerjaya yang baik, ia akan memberi peluang kepada pendapatan yang stabil dan keupayaan mobiliti sosial untuk membina hidup yang lebih baik di masa hadapan. Data-data ekonomi menunjukkan Gen Z berhadapan dengan cabaran besar untuk membina kerjaya seperti berikut. Pertama, pengangguran di kalangan orang muda sebenarnya tinggi, iaitu sekitar 10% bagi tempoh 2024 hingga awal 2025 berbanding dengan pengangguran purata nasional yang hanya 3.2% mengikut data Dawson. Kedua, ini selari dengan kajian Bank Dunia yang menunjukkan 13.4% dari anak muda berumur 16 hingga 24 tahun sebenarnya di dalam kategori NEET, Not in Employment, Education or Training. Maksudnya ada 13.4% dari kalangan ini yang lepas sekolah tak buat apa-apa. Ketiga, 33 hingga 37% dari graduan bekerja adalah di dalam pekerjaan yang bawah kelulusan mereka yang dipanggil underemployment. Keempat, kita ada fenomena yang dipanggil wage compression, iaitu gaji bagi pekerja bawahan tanpa kemahiran sebenarnya meningkat jauh lebih laju berbanding gaji permulaan graduan atau pekerja berpengalaman atau pekerja separa kemahiran. Ini adalah disebabkan oleh gaji minima. Sementara majikan terpaksa menaikkan gaji minima kepada pekerja kurang berkemahiran kerana itu kehendak undang-undang, mereka terpaksa menampung kenaikan itu dengan memperlahankan kenaikan gaji pekerja yang lebih atas. Kelima, jurang kemahiran antara graduan dan kehendak pasaran adalah masih tinggi, terutamanya dalam sektor yang banyak kekosongan seperti yang berkaitan dengan teknologi dan sains. Contohnya, jurutera perisian untuk reka bentuk chip semiconductor boleh mencecah RM6,000 sebulan untuk fresh graduate. Tetapi kita tidak cukup graduan yang memenuhi kelayakan akademik dan kelulusan untuk mengisinya. Dan keenam, ada ketidakpadanan di antara lulusan universiti dalam bidang-bidang yang tidak menawarkan banyak peluang pekerjaan. Sedangkan dalam bidang-bidang teknikal tertentu, ada kekosongan yang tidak dapat diisi kerana tidak cukup lulusan yang memenuhi kriteria. Akhirnya, negara kita berhadapan dengan masalah yang mengundang semua pihak menuding jari. Gen Z dan graduan mengeluh susah nak dapat pekerjaan. Ada yang menuding jari kepada majikan dan kerajaan. Majikan akan mengeluh susah nak cari pekerja yang memenuhi kriteria dan kelayakan. Ada majikan yang menuding jari kepada graduan atau kerajaan. Kerajaan pula terpulang kerajaan nak tuding jari kepada sesiapa pun, tetapi kerajaan tidak boleh lari dari cuba untuk menyelesaikan masalah ini. Sebahagian dari masalah ini berpunca dari perkara struktur. Contohnya struktur ekonomi yang tidak sampai ke tahap tinggi. Maka pekerjaan dalam kategori gaji tinggi tidak banyak berbanding dengan negara-negara maju. Soal struktur ini adalah tanggungjawab kerajaan. Kalau kerajaan berjaya mewujudkan dan membangunkan sektor-sektor ekonomi baru yang bernilai tinggi, struktur ekonomi itu akan berubah secara berfasa. Tapi ada juga perkara di dalam kawalan majikan, graduan dan juga pekerja. Majikan perlu menerima hakikat bahawa graduan dan pekerja perlu dilatih secara berterusan, terutamanya dalam bidang-bidang yang lebih teknikal. Majikan juga perlu tahu bahawa jika gaji yang dibayar tidak berpadanan dengan kelayakan, pekerja akan selalu lari yang akan mengganggu operasi perniagaan. Majikan juga
perlu terbuka untuk mengambil fresh graduate yang tidak semestinya keluar universiti yang kelulusan sama dengan yang diiklankan, tetapi dalam bidang teknikal yang hampir sama supaya mereka boleh dilatih semula. Banyak majikan akan kata, kami dah buat semua ni tapi masih lagi bermasalah untuk mencari pekerja yang bersesuaian. Jadi apa yang majikan nak sebenarnya dari fresh graduate ini? Oleh kerana majikan tahu hampir semua fresh graduate perlu dilatih semula, dari pengalaman saya, majikan tidak melihat kepada kelayakan akademik semata-mata. Mereka melihat kepada potensi dan juga sikap calon yang ditemuduga. Oleh itu, kepada fresh graduate, ini adalah antara kualiti-kualiti yang dicari oleh majikan. Pertama, prestasi akademik yang stabil. Tidaklah perlu mendapat ijazah kelas pertama, tetapi ada konsistensi akademik dari SPM hingga habis ijazah. Sebaiknya dalam kuartal pertama dan kedua. Yang kedua, dan yang ini yang paling penting, keupayaan untuk terus belajar. Bukanlah tahu semua perkara, tetapi ada keinginan atau curiosity untuk belajar perkara baru. Ketiga, calon itu sebaiknya self-starter. Dalam bahasa mudah, tidak perlu disuruh. Tahu apa yang dia tahu apa yang dia tak tahu. Untuk laksanakan tugas dia, kalau dia tak tahu, dia usaha untuk tahu dahulu, sama ada belajar daripada senior, Google ataupun ChatGPT. Keempat, berdisiplin dan matang. Tahu membezakan tanggungjawab kepada syarikat dan rakan kerja dengan keperluan dan keinginan peribadi. Tahu sumbangan yang perlu dibuat agar pasukan atau syarikat dapat bertahan. Tahu tanggungjawab minima yang perlu dilaksanakan. Lepas ini mesti kena kecam dengan Gen Z, tapi jangan hanya kecam. Kalau tak setuju, bagi hujah kenapa tidak setuju.